Assalamualaikum, saya Sal binti Muhammad Razali, pelajar Sarjana Pendidikan dalam Pendidikan Islam. Tujuan strategi penghasilan media pembelajaran ini adalah untuk mentransformasikan proses pengajaran dan juga pembelajaran ke tahap yang lebih dinamik, yang lebih interaktif dan juga berimpak tinggi. Media yang dihasilkan bukan sahaja selari dan relevan dengan topik yang ingin diajar, tetapi malah ia juga direka secara strategik untuk merangsang fokus murid, meningkatkan daya tumpuan dan paling penting sekali mengoptimumkan penglibatan aktif murid sepanjang sesi pembelajaran. Di samping itu juga, pendekatan ini berupaya meningkatkan kecekapan guru dengan menjimatkan masa dan tenaga dalam penyampaian isi kandungan sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih segar, yang lebih menarik dan bebas daripada rasa bosan. Lebih signifikan lagi, penggunaan media ini berpotensi besar dalam memperkukuhkan pemahaman konsep pembelajaran itu kepada murid, mempertingkatkan kualiti pembelajaran dan juga dalam pada masa yang sama dapat melonjakkan prestasi dan pencapaian pelajar secara holistik dan juga menyeluruh. Bagaimana kita nak mulakan proses media pembelajaran? Ada terdapat step-step ataupun langkah-langkah yang perlu kita ikuti. Proses penyediaan media pembelajaran bermula daripada dengan kita mencetuskan idea yang kreatif dan juga inovatif bagi menarik minat serta perhatian pelajar. Seterusnya, kita tetapkan pula objektif pembelajaran dengan jelas dan juga spesifik supaya hala tuju penghasilan media itu lebih fokus dan terarah kepada satu benda sahaja. Jadi kemudian seterusnya kita analisis. Kita buat analisis terhadap pelajar untuk mengenal pasti tahap keupayaan, tahap minat serta keperluan mereka agar media yang kita hasilkan betul-betul ataupun benar-benar bersesuaian dengan tahap murid itu tadi. Seterusnya, selepas pada itu, bahan kita akan kumpulkan bahan yang berkaitan. Kita kumpul, kita tapis dan disusun. Bahan-bahan tadi disusun secara sistematik bagi memastikan kandungan yang digunakan berkualiti dan tersusun rapi. Idea yang telah dirancang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk visual yang menarik, yang pasti interaktif dan juga mudah difahami oleh murid. Dan pada masa yang sama, perancangan dibuat lagi bagi memastikan penglibatan pelajar secara aktif melalui aktiviti yang bermakna, dan kita juga boleh mengadakan aktiviti kolaboratif. Jadi sebelum media yang kita hasilkan tadi digunakan oleh murid, kita perlu melakukan semakan secara menyeluruh supaya untuk memastikan ketepatan, kesesuaian serta keberkesanan perancangan yang kita dah buat tadi. Dan akhir sekali, media pembelajaran yang kita hasilkan dengan kualiti yang tinggi dan berimpak besar dapat meningkatkan keberkesanan dan pencapaian pembelajaran pelajar kita. Seterusnya, saya akan berkongsi berkaitan dengan sifat-sifat utama media pembelajaran yang kita gunakan supaya ianya mudah difahami oleh pelajar. Yang pertama, daripada segi visual. Media yang kita gunakan perlu jelas dan menarik supaya ia mudah difahami oleh pelajar. Penggunaan warna juga memainkan peranan yang sangat penting untuk menarik perhatian dan sekaligus mengekalkan fokus murid terhadap satu-satu visual pembelajaran itu. Dan selain itu, elemen pergerakan ataupun kita gunakan animasi membantu menjadikan pembelajaran lebih hidup dan tidak membosankan. Pada masa yang sama, media yang kita gunakan perlu fleksibel daripada segi daya suntikan supaya mudah diubah suai mengikut keperluan pelajar. Seterusnya, media juga perlu mengambil kira kadar pembelajaran pelajar, di mana ia disampaikan secara berperingkat agar semua murid, semua pelajar boleh guna dan mengikuti step-step dengan baik. Dan akhir sekali, ciri mudah alih.
Yang kita tekankan adalah ciri mudah alih, membolehkan media digunakan di mana-mana sahaja dan bila-bila masa, sekaligus menjadikan proses pembelajaran lebih fleksibel dan efektif kerana ianya boleh dibawa mudah alih, dan yang paling penting kita boleh gunakan di mana-mana sahaja, sama ada di perpustakaan ataupun di bilik darjah sendiri. Seterusnya adalah klasifikasi media pengajaran, di mana media pengajaran terbahagi kepada dua kategori utama, iaitu media cetak dan juga media bukan cetak. Media bukan cetak pula diklasifikasikan kepada media tayang dan juga media bukan tayang. Yang mana media tayang itu merangkumi media tayang kaku. Sebagai contoh seperti slide statik, serta media tayang gerak seperti video dan animasi yang mampu meningkatkan kefahaman melalui rangsangan visual dan juga audio. Manakala media bukan tayang pula meliputi grafik, gambar kaku, bahan pameran, alat paparan yang menyokong pembelajaran secara visual sahaja, secara konstekstual sahaja ataupun secara interaktif sahaja tanpa pergerakan. Jadi pemilihan media yang tepat adalah sangat penting bagi memastikan keberkesanan penyampaian ilmu selaras dengan objektif pembelajaran dan juga keperluan pelajar masa kini yang sangat-sangat terdedah dengan teknologi. Jadi media tayang pula kita bahagikan pula kepada dua, iaitu media tayang kaku dan media tayang gerak. Contoh media tayang kaku adalah slide ataupun microfilm. Manakala media tayang gerak pula contohnya adalah filem, CD dan juga komputer. Dalam proses pengajaran, terdapat beberapa komponen utama yang perlu kita ambil kira. Itu antaranya ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah manusia, bahan bercetak, pandang dengar dan komputer. Sumber manusia merujuk kepada guru, rakan sebaya ataupun pakar, yang mana mereka ini berperanan sebagai penyampai ataupun pemudah cara terhadap sesuatu ilmu itu. Kalau bahan bercetak pula melibatkan buku, modul ataupun nota yang menyokong pembelajaran supaya lebih senang difahami. Manakala sumber pandang dengar pula adalah seperti audio ataupun video yang mana membantu meningkatkan kefahaman melalui pelbagai rangsangan. Antaranya rangsangan diri kita. Jadi manakala penggunaan komputer pula membolehkan pembelajaran lebih interaktif, fleksibel dan berpusatkan pelajar selaras dengan perkembangan teknologi pendidikan masa kini. Jadi integrasi keempat sumber dan komponen utama dalam proses pengajaran ini sangat-sangat penting bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran yang holistik dan berkesan. Media pengajaran bukan sahaja sekadar alat bantu mengajar untuk para guru, tetapi merupakan satu strategi profesional guru dalam memastikan pengajaran lebih berkesan dan difahami dengan mudah oleh murid. Macam mana kita nak tahu macam mana guru nak menggunakan media pembelajaran ini secara profesional? Yang pertama melalui aspek pedoman. Media ni bertindak sebagai panduan yang memastikan penyampaian guru sentiasa selari dengan objektif pembelajaran tanpa tersasar daripada objektif yang kita nak tujulah. Jadi seterusnya daripada segi struktur sistematik, media membantu guru menyusun isi pengajaran secara teratur dan berfasa dan sekaligus menjadikan pembelajaran lebih mudah difahami dan juga diingati. Jadi selain itu, media juga menjadikan proses pengajaran lebih mudah, khususnya dalam menerangkan konsep yang kompleks melalui visual ataupun animasi yang lebih jelas dan cepat difahami. Dan pada masa yang sama, penggunaan media mampu meningkatkan keyakinan guru kerana mereka lebih bersedia, lebih tersusun dan tampil profesional di hadapan murid. Akhir sekali, semua ini menyumbang kepada peningkatan kualiti pengajaran yang lebih menarik, interaktif dan memberikan impak yang mendalam kepada murid.
kesimpulannya, media merupakan pemangkin utama yang mampu mentransformasikan pengajaran yang biasa-biasa kepada yang luar biasa supaya murid melalui proses pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Penggunaan media pembelajaran sangat memberi kebaikan ataupun kelebihan kepada pelajar, khususnya dalam meningkatkan keberkesanan pembelajaran secara menyeluruh. Bagaimana? Pertama, daripada aspek motivasi. Media seperti video, seperti animasi dan grafik berwarna mampu menarik perhatian pelajar daripada awal pembelajaran sekaligus membangkitkan minat dan juga keinginan mereka untuk belajar dan untuk mendalami pembelajaran pada satu-satu masa. Okey, seterusnya rangsangan visual dan juga audio mampu membantu pelajar kekal fokus dalam tempoh yang lebih lama berbanding dengan kaedah tradisional yang digunakan pada zaman dahulu. Seterusnya, daripada segi variasi, penggunaan pelbagai jenis media menjadikan proses pembelajaran lebih pelbagai dan tidak monoton. Okey, di mana pelajar didedahkan dengan cara penyampaian yang berbeza, seperti guru boleh menggunakan tayangan video, boleh mengaplikasikan kuis interaktif dan pembelajaran berasaskan digital yang mampu meningkatkan keterlibatan murid secara aktif. Okey, seterusnya daripada aspek sistematik. Bagaimana media dapat membantu menyusun isi pembelajaran dengan lebih teratur dan berperingkat, sekaligus membolehkan pelajar mengikuti aliran pembelajaran dengan jelas serta memudahkan mereka memahami hubungan antara satu konsep pembelajaran dengan konsep pembelajaran yang lain. Selain itu juga, media menjadikan pembelajaran lebih mudah kerana konsep ataupun abstrak yang sukar dapat diterjemahkan dalam bentuk visual yang sangat senang, yang lebih jelas, sekaligus membantu mereka menganalisis, membuat keputusan dan memberi respon. Okay, jadi penggunaan media juga merangsang kemahiran berfikir secara kreatif dan juga kritis dalam kalangan pelajar, khususnya apabila mereka terlibat dengan bahan interaktif yang memerlukan mereka untuk membuat keputusan dan memberi respon kepada satu-satu pembelajaran. Akhir sekali, media mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif, di mana pelajar berasa lebih seronok, lebih selesa dan tidak tertekan. Seterusnya, meningkatkan kesediaan pelajar dalam menerima satu-satu ilmu itu. Jadi kesimpulannya yang dapat saya simpulkan, kelebihan media pembelajaran terhadap pelajar sangat-sangat bagus. Bukan saja membantu pelajar memahami pembelajaran secara lebih berkesan, malah turut membentuk pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Slide seterusnya ini, kita dapat lihat bahawa penggunaan media dalam pembelajaran membawa pelbagai kelebihan yang signifikan kepada proses pembelajaran. Antaranya ialah media memudahkan proses pengulangan, di mana pelajar dapat mengulang semua isi pembelajaran yang pernah mereka belajar dengan lebih jelas melalui bahan media pembelajaran seperti video, slide ataupun rakaman. Tanpa bergantung sepenuhnya pada guru, murid boleh melihat sendiri, mengulang sendiri apa yang mereka belajar tanpa bergantung kepada guru sepenuhnya. Okey, seterusnya seterusnya media juga menjimatkan masa kerana penyampaian maklumat dapat dilakukan dengan lebih pantas dan efisien, terutama apabila melibatkan konsep yang agak kompleks ataupun yang agak sukar. Okay, jadi murid boleh terus memahami melalui bentuk visual. Seterusnya, media membantu meningkatkan pemahaman yang tinggi dalam kalangan pelajar kerana gabungan elemen visual dan juga audio mampu memperkukuh daya ingatan serta kepahaman mereka terhadap satu-satu topik. Di samping itu juga, penggunaan media
turut melancarkan proses pengajaran dan juga pembelajaran, di mana aliran pengajaran menjadi lebih tersusun, lebih menarik, lebih mudah untuk diikuti tanpa gangguan ataupun sebarang kekeliruan. Bukan itu sahaja, media juga berperanan dalam mengelakkan kebosanan dalam diri pelajar kerana variasi penyampaian yang interaktif mampu mengekalkan minat dan perhatian mereka dalam satu bentuk, dalam satu tempoh masa yang agak lama. Jadi kesimpulannya, media bukan sahaja memudahkan tugas guru, malah menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif dan berimpak tinggi kepada pelajar. Kelemahan penggunaan media dalam pengajaran perlu dilihat secara kritis agar tidak menjejaskan keberkesanan pembelajaran. Pertama, penggunaan bahan yang terlalu padat boleh menyebabkan murid merasa terbeban dan sukar untuk menapis maklumat penting yang ingin disampaikan oleh guru, sekaligus menjejaskan kefahaman mereka terhadap satu-satu pembelajaran itu. Selain daripada itu, tempoh penayangan media yang agak singkat juga menjadi cabaran kerana murid mungkin tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk memahami isi yang ingin disampaikan secara lebih mendalam. Dalam pada masa yang sama, kebergantungan terhadap media boleh mengurangkan interaksi di antara guru dengan pelajar. Sedangkan hubungan ini adalah sangat-sangat penting untuk membina suasana pembelajaran yang aktif dan bermakna. Jadi, ada pembelajaran yang mempunyai dua hala akan lebih difahami berbanding dengan hanya guru sahaja yang bercakap. Okey, baik. Tambahan pula, perbezaan tahap keupayaan pelajar boleh menyebabkan sebahagian daripada mereka ketinggalan apabila media digunakan tanpa penyesuaian yang menyeluruh kepada semua murid. Dan lagi sekali, faktor teknologi itu sendiri seperti gangguan peralatan ataupun kekangan akses ataupun rangkaian internet yang agak lambat boleh menjejaskan kelancaran proses pengajaran. Oleh itu, penggunaan media perlu dirancang secara seimbang dan bijaksana agar dapat menyokong pembelajaran itu, bukan menggantikan secara 100% peranan utama guru dalam bilik darjah. Saya ada satu soalan yang ingin ditujukan kepada semua. Okay, apakah yang anda lihat daripada lukisan ataupun daripada situasi daripada gambar ini? Okay, gambar ini menunjukkan seorang guru sedang melukis sebatang pokok pada kanvas, manakala pelajar melihat hasil tersebut melalui pelbagai medium teknologi seperti tablet, komputer riba dan skrin digital. Okay. Situasi ini sebenarnya memberi gambaran bahawa media yang digunakan boleh mempengaruhi cara sesuatu maklumat itu difahami ataupun ditafsir oleh pelajar, kerana tafsiran pelajar adalah berbeza-beza mengikut minat mereka, mengikut tahap pemahaman mereka. Jadi, jika media itu dipilih dengan tepat, mesej yang ingin disampaikan oleh guru akan jelas dan mudah difahami. Namun, jika tidak sesuai, ia boleh menyebabkan salah faham disebabkan tafsiran yang berbeza-beza itu tadi. Jadi, gambar ini juga menekankan bahawa walaupun isi yang sama disampaikan, iaitu sebatang pokok yang ingin dilukis itu, bentuk penyampaian yang berbeza akan memberi kesan yang berbeza terhadap penerimaan pelajar. Jadi oleh itu peranan guru adalah guru perlu bijak dalam membuat pemilihan dan penilaian media agar selari dengan objektif pembelajaran, agar selari dengan tahap keupayaan pelajar serta konteks pengajaran yang ingin disampaikan. Jadi kesimpulan daripada gambaran itu tadi, media bukan sahaja alat bantu mengajar, tetapi merupakan elemen penting yang menentukan
keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi yang dipaparkan dalam poster ini menunjukkan pendekatan penting dalam memaksimumkan penggunaan media dalam proses didik. Pertama, ialah cantuman pelbagai sumber di mana guru menggabungkan maklumat daripada pelbagai sumber yang mereka dapat, antaranya buku, jurnal, media digital dan sumber-sumber lain, bagi memastikan isi yang mereka ingin sampaikan kepada murid adalah menyeluruh dan relevan. Pendekatan ini membantu murid melihat sesuatu topik daripada pelbagai perspektif. Seterusnya, penggunaan serentak pelbagai media membolehkan pengalaman pembelajaran menjadi lebih menarik dan teratur, sekaligus meningkatkan fokus dan kefahaman murid. Dalam pada masa yang sama, perkongsian internet juga sangat memainkan peranan yang penting kerana kita berada di era digital. Ia membolehkan bahan pembelajaran dikongsi dengan mudah serta membuka ruang kolaborasi antara guru dengan murid di atas talian. Jadi akhir sekali, aspek R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan menekankan keperluan guru untuk sentiasa menambah baik kaedah pengajaran ataupun menambah baik inovasi dalam penggunaan media agar selari dengan perkembangan teknologi semasa. Jadi dapat kita simpulkan bahawa keempat strategi ini saling melengkapi antara satu sama lain dan menjadi asas kepada pengajaran yang lebih efektif, kreatif dan berimpak tinggi serta berkesan kepada murid. Apa yang dapat kita fahami daripada model saling kait ini ialah hubungan antara guru, media dan murid berlaku secara dua hala dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kalau di sebelah kiri, kita boleh lihat peranan guru yang menekankan beberapa aspek, antaranya aspek keberkesanan, penjimatan masa dan tenaga serta penggunaan pelbagai teknik, strategi dan pendekatan. Ini menunjukkan bahawa guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi bertindak sebagai perancang yang bijak dalam memilih kaedah yang sesuai mengikut topik yang ingin diajar. Seterusnya, melalui penggunaan media dalam pengajaran, maklumat disampaikan kepada murid dengan lebih menarik dan tersusun. Jadi di sebelah kanan pula, kita tengok kesannya. Kita dapat lihat kesan kepada murid. Ia menjadikan murid lebih berminat, lebih mahir menggunakan media serta mampu membuat pemerhatian dan belajar secara berdikari mengikut apa yang mereka nampak dan mereka tafsir. Jadi anak panah dua hala yang kita dapat lihat ini memberi maksud bahawa media bukan sahaja membantu guru menyampaikan pengajaran, malah turut memberi kesan kepada perkembangan murid. Jadi kesimpulannya, ketiga-tiga elemen ini tadi sangat saling berkait dan perlu diseimbangkan bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan berkesan. Apa yang kita dapat lihat dalam skrin ini adalah dalam slide ini adalah kepentingan media dalam pendidikan yang semakin dominan dan memberi impak yang besar dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Secara umumnya, penggunaan media bukan sekadar alat sokongan tetapi merupakan satu keperluan strategik dalam menangani pelbagai cabaran pendidikan semasa yang berlaku pada era globalisasi ini. Jadi antaranya, media berperanan mengurangkan masalah kekurangan tenaga pengajar di mana kandungan pembelajaran boleh disampaikan secara lebih meluas tanpa bergantung sepenuhnya kepada kehadiran guru secara fizikal. Selain itu juga, dia membantu mengatasi kekangan masa kerana proses pengajaran dapat dijalankan secara lebih fleksibel di mana-mana sahaja, sama ada secara segera ataupun tidak segera. Dalam konteks kelas yang besar, media turut membolehkan pengajaran disampaikan kepada kumpulan pelajar yang ramai
dengan lebih berkesan dan seragam. Di samping itu, penggunaan media ini juga berjaya merangsang minat murid terhadap pembelajaran kerana pelbagai elemen menarik yang disampaikan, antaranya elemen visual, elemen audio dan elemen interaktif yang digunakan mampu menarik perhatian serta mengurangkan kebosanan dalam bilik darjah. Lebih penting lagi, media menyediakan satu asas yang sangat kukuh dalam membangunkan pemahaman konsep dan corak pemikiran yang lebih kritis serta analytical dalam kalangan pelajar. Bermaksud, murid boleh memahami konsep yang sangat kompleks ataupun susah ataupun sukar untuk difahami dengan lebih mudah dengan adanya bantuan media. Hal ini secara tidak langsung membantu meningkatkan kualiti pembelajaran yang lebih bermakna dan mendalam. Akhir sekali, media juga menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih autentik dan menyeronokkan melalui simulasi, melalui video serta pelbagai bahan digital yang interaktif. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa jelaslah kepentingan media bukan sahaja menyokong proses pengajaran, malah memperkukuhkan keberkesanan pendidikan secara keseluruhan dalam era teknologi pada hari ini.